kabel Unify kat rumah macam ni lah kabel dia. Daripada luar masuk ke dalam rumah sebelum sampai kepada awak punya wifi tu, macam ni rupa dia. Cuma dalam ni ada kabel yang sangat halus, kabel optical fiber. Macam ni rupa dia. Ni. Yang besar tadi tu jaket dia untuk cover supaya dia tak patah ataupun tak rosak. So dalam ni kita alirkan cahaya sebagai medium untuk transfer data. Kenapa cahaya? Sebab itulah benda paling laju yang ada di alam semesta ni. Cahaya lah. So kita pakai benda paling laju sekali untuk transfer data. So that's good one. Cuma cabaran ni ialah kita nak, macam mana kita nak hantar data dengan cahaya. So kita pakai optical fiber yang mana dia boleh bend, dia boleh berpusing, dia boleh pergi ke mana-mana kita nak. So contohnya kita ada data daripada sini, dia hantar ke sini. So macam ni data dia hantar. Dia secara on off data binary number, binary data. Bayangkan kecil je kabel ni boleh hantar berjuta-juta byte data kepada rumah anda. Baik.